Okay, di sini agak berbahaya ya. Waduh, archer ni sebaik tak. Wih, sniper ke archer ni guys. Oh hell nah. Tut tut. Hey yo, what's up guys? Welcome back to my channel. Bersama saya lagi, Nazos. Hari ini kita akan bermain sebuah game yang bertajuk Build a Base. Wow, sangat mengerikan. Saya belum pernah bermainkan game ini lagi, jadi kita main guys. Okay, apa yang ada kat sini attack. What's this? Train army first. What's this? Shot. Cannon. Place army. Apa ni guys? Building offer. What's this? Robux. That's a game pay to win. Ya, tak habis biasalah get Roblox game pay to wins. Siapa je? Okay, kita tengok apa guys? Work cut out. Macam ini guna-guna diamond ni. Apa ni? Locket. Terkunci semua ya. Okay. Yang ni boleh beli cannon. Entahlah. Okay. Apa lagi? Tambang emas yes. Oh, dapat banyak duit geng. Oh, ini pekerja kita lah. Dua orang. Macam si OC geng. Macam si OC. Okay, cuba kita tengok negara lain guys. Ini udah punya istana guys ya. What is this? Oh hell nah. Okay, tak apalah, kita relax je. Email apa ni guys? Apa ni? Gabung Chuntis Defend Lock. Okay, mantap. Istana kita, apa yang kita tak boleh masuk geng? Hell nah. So apa kita boleh buat ni geng? Train army. Army pun tak ada nak train. Apa benda ni? Army camp. What's this? Cuba kita melihat sekeliling. Ada tambang emas. Ni apa benda ni? Oh macam ni geng. Tekan lah. Aduhai. Train. Sampai 4 je. Okay. Ni apa move guys? Okay, cuba kita move Oh, kita boleh susun geng. Kita letak kat ujung-ujung lah. Okay, mantap. Sebab apa geng? Letak kat ujung-ujung ke? Entahlah. Macam si OC game ni. Sebiji je. Okay, ni Mariam ini kita letak kat depan. Okay. Kita lindungi dari depan sini. Okay. Okay, sabarlah. Okay, mantap. Okay. Attacks. Launch attacks. What's this? Search for opponent. Wih, macam si OC dul. Okay, apa ni? Troops. Tak boleh sini geng. Apa dia letak bom kat situ tu? Betul lah. Ni game si OC macam ni geng. Easy man. What the hell? Si OC tapi di Roblox. Hell nah. Si OC tapi di Roblox geng. Okay, let's go. Mantap. Launch attack dia. Oh no. Dia menyerang benda sangat tidak berguna. Apa ni? Dia nak pergi mana ni? Oh, sangat membuang waktu. Okay, mantap. Yes, 3 bintang. Ya, sangat COC sekali. Return home. Ini negara siapa ni macam ni guys? Kita lawan server. Kita lawan dalam server ni ke? Entahlah. Ni apa ni guys? Next gym rain. Hujan emas. What's that? Okay, nampaknya ini akan jadi pelindung kita geng. Upgrades. Oh, castle level 2 Upgrades. Membutuhkan 250. Oh, belilah. Kita upgrade semua benda geng. Sebab saya ni memang pro COC. Oh, hell nah. Ni tak penting guys. Ni kita letak dekat sini geng. Okay, mantap. Satu lagi kita letak kat sini geng. Waduh, parah. Okay. Mantap guys. Ni apa benda pula ni? Hell nah. Shackle storage. Oh, tempat penyimpanan uang kah? Oh, tempat simpan duit. Tempat simpan uang guys. Taruh di sini guys. Mantops. Okay. Yang ni jangan letak kat belakang lah. Oh hell nah. Ini bahaya ini. Okay. Sekarang kita tengok shop. Dah beli banyak guys. Army camp boleh beli 2 geng. Alamak, terlalu kismin pula. Ada scammer punya game. Okay, shackle mine. Kita boleh beli 2 shackle mine. Okay. Yang ni kalau kau nak tahu dalam COC tu, ini dipanggil sebagai tambang emas ya. Sangat berguna geng. Okay, kita taruh di sini. Oh hell nah. Taruh di sini guys. Okay. Aduh, ising betul lah. Kenapa tak boleh letak ni? Dasar game. Okay, mantap.
Kita mempunyai wang yang banyak guys. Apa yang kita boleh beli lagi? Archer Tower. Waduh, King. Kita beli Archer Tower geng. Agak mahal ya, tapi enggak apa-apa guys. Okay, mantap. Senggol dong. Boleh lagi. You need what? Need what? Need kunci anjir. Oh, need satu lagi geng. Kita beli lagi. Kita beli guys. Ni. What the hell? Tempat penyimpanan uang guys. Ini aduh apa ni? Oh hell no. Okay. Sekarang kita attack train army dulu geng. Aduh, apa ni? Train. Lah, saya rasa saya beli dua geng. Okay, ada satu je. Okay, upgrade. Oh, beli upgrade geng. Archer guys. Waduh, terlalu kismin guys. Missing shackle. Puji panggil shackle, bukan panggil coin ya. Okay, kita tag guys. Okay, searching for opponents. Biji macam COC. Okay guys, oh hell nah, dah seronok. Ni siapa pula letak macam ni guys? Tapi ada king. Oh seramnya. Strategi guys. Lebih baik kita hancurkan pertahanan dulu ataupun kita meraup keuntungan dahulu guys. Okay, kita letak di sini guys. Hancurkan pertahanan mereka dahulu. Launch attacks. Saya sangat pro dari COC. Oh no. Oh ni mortar cok. Ada mortar guys. Okay, serang dia. King ni tak bergerak geng. Oh mantap. Besar juga size dia orang ni. Okay. Alamak, kuat betul King ni guys. Tapi tak apa guys, geng-geng saya ni sangat berguna. Ada roket guys. Ada balloon kan, mungkin ada balloon dalam game ni. Si biji macam COC. Okay, mantap. Tapi COC sekarang ni dia sudah dikatakan dead game ya. Waduh, one hit je. Wah, parah cok. Dasar noob. No. Okay. Gimana ini? Kita upgrade ini dulu ya. Sebenarnya kalau dalam COC geng, kalau mudah kita lebih susun cantik-cantik sebenarnya geng. Okay. Awal mula kita upgrade ini dulu secara maksimum guys. Kita memanfaatkan segalanya secara maksimum. Okay. Kita akan susun dengan cara yang sangat-sangat mantap. Istana kita letak kat belakang geng. Waduh, apa ni cok? Oh hell nah. Ini macam mana macam susun macam ni. Okay, kita akan letak di sini geng, di tengah-tengah. Okay. Waduh, bahaya juga letak kat tengah-tengah ni geng. Dekat belakang sekali geng, sebab no defense sama sekali guys ya. Okay, taruh di sini guys. Mortar kiri kanan. Mana mortar? Waduh, apa ni cok? Agak nampak gua. Okay, saya tidak nampak guys, sorry. Waduh, parah apa ni? Okay. Aduh noob. Okay, mantap. Kita letak kat situ satu. Lepas tu mana satu lagi? Bukan ada satu lagi ke? Oh hell nah. Kombinasi dua guys. Okay. Waduh, letak di belakang tu pula. Hell nah. Okay, mantap. Okay guys, let's go. Train. Waduh, parah. Okay, kita masih banyak guys. Oh my god. Kalau dah penuh kita upgrade yang ni. Upgrade kan adalah membayar. Let's go guys. Kita kena susun. Oh hell nah. Archer ni sangat-sangat okay, kita letak kat depan sekali. Lepas tu tempat benda ni sangat tidak manfaat ni kita letak kat ujung sekali geng. Mantap. Okay, ni kita letak dekat mana? Aduh, parah. Okay, letak kat situ geng, kat belakang ni, supaya sekeliling geng-geng dia lah. Okay, mantap. Apa lagi kena susun guys. Ini
Waduh, agak susah sini guys. Sudah full kah? Dia jangan membawa support tu guys. Kita attack. Launch attack. Launch attack. Dia jangan berhenti menyerang guys. Sebab ini unlimited ya. Kalau di dalam COC itu membutuhkan coin ya untuk menyerang. Okey. Dari ini kita serang dari depan je lah. Sebab dia pertahanan lemah geng. Okey, mantap. Available loot. Ui, sebenarnya kan. Aduh, hai. Okey, mantap. Launch attack, serang lagi. Ayo, askar-askarku. Seram. Okey, satu lagi ni guys. Tambah emas guys. Aku bantai. Telukkan dunia ini. Mencik sosi. Okey. Aduh, hai lag pula doi. Waduh, parah. Okey, mantap. Okey, low quality pun apalah. Okey, cepatkan bayar. Okey, kita letak kat sini geng. Letak kat belakang ni. Totek. Banyak bising betul lah. Kenapa tak boleh letak kat sini? Entahlah. Kalau macam tu kita letak kat sini geng. Oh ya. Okey. Waduh, agak sukar ya nak susun pun. Dan benda ni sangat-sangat tidak bermanfaat ni. Kita letak kat depan ni supaya mempertahankan apa dah tu. Waduh, apa ni? Dia laju gini guys. Oh hell no. Waduh, apa ni, mana cok? Okey, di sini guys. Oh hell no. Okey, nanti cakap kat admin dia. Ni agak susah ya nak susun dia ni. Okey, mantap. Waduh. No, dasar noob. Okey guys, taruh di situ guys. Ini taruh di sana juga. Oh hell no. Aduh, capek cok. Okey, di sini guys. Okey, agak sukar ya nak susun benda ni. Apa ini cak? Aduh, di situ tak boleh, di sini tak boleh. Kenapa merah-merah nih? Aduh, capek. The game lah. Di situ pun di situ lah geng. Lah pula dah. Tak boleh setakat sekata geng. Oh hell no. Ada game ya guys, suka lah. Okay, mantap macam ni pun okey lah. Okay, upgrade tak boleh guys. Kita membutuhkan kes 3 lagi. Cepatkan bawar. Okay, boleh upgrade. Kita upgrade guys. Tak boleh. Aduh hai, information pula. Upgrade. Okay, kekurangan askar sekarang ni. Jadi kita buat askar dulu geng. Train. Oh, sekarang kita ada archer geng, tapi saya tak pakai archer ni. Kalau dalam COC pun saya tak pakai archer ni sebab dia lembik geng. Attack pula. Nak attack apa dengan 2 askar ni geng? 4 cukup lah. Oh, pop. Seram dia. Launch attack. Serang lagi. Jangan bagi dia berbicara. Cepatkan bayar. Mantap. Launch attack. Serang dia lagi. Serang. Wah, lambatnya. Okay, mantap. Available ni Osamususan. Apa cuk nama dia cuk? Osanmamusan. Okay, mantap. Bisa. Jangan cuba tengok leaderboard. Dia punya guys. Oh hell no. What a game guys. Kenapa di sini cok? Okay, mantap. Adakah di dalam server ini adakah nama Omnonsan? Okay. Aduh hai, lag guys. Nak meletup lah. Okay, kita ada sebut lagi geng. Oscar, tentera, cepatkan bayar. Okay. Aduh, kita tekan attack pula. What a game guys, kita tekan attack lagi. Saya nak tekan shop je. Oh no. Lah. Dia punya defense guys.
Okay guys. Aduh, agak sukar ni. Agak berat guys. Agak lama geng. Ini betul serang kita nih. Aduh, parah lag kali ini. Oh hell no. Sudah menjadi nasi, sudah menjadi bubur ya. Agak lag guys. Nak meletup dah ni. Okay. Apa yang akan terjadi guys? Kita mempunyai 2 askar yang sangat berguna. Cepatkan bayar. Okay, sekali kita upgrade sistemnya. Kita ke level 3. Okay. Mortal ni enggak upgrade guys. Kita upgrade guys. Upgrade lagi. Cepatkan bayar. Ini lagi guys. Oh no, tidak cukup dasar. Oh jangan tekan tab guys. Apa lagi kita tak ada geng. Worker hood membutuhkan 500 diamond guys. Wow, sangat tidak ngontak. Next, Gym Rain. Mungkin harus tunggu ini dulu. Oh hell no. Okay, coba kita tengok negara lain guys. Akan mereka diserang guys. Sayang sekali dia tidak bisa dipilih ya. Negara yang ingin diserang. Cepatkan bayar. Your base. Okay. Terus upgrade mortar ini. Cepatkan bayar. Waduh. Tekan yang lain jadi pula. Oh hell nah. Level 1 no lah. Okay. Kita attack guys. Launch attack. Cepatkan bayar. Dalam 10. Kita serang dari mana guys? Okay, nampak ada king dari belakang sini guys. King memang agak sukar ya guys ya. Kalau 4 lawan king macam mana guys? Coba eksperimen guys. 4 lawan king. Okay, lawan king. Cepatkan bayar. Wah, berjaya menang guys. Oh, easy game. Oh, easy game guys. Waduh, pemanah ini bahaya cong. Waduh, mortar. Aduh hai. Negara ni sudah level berapa ini cong? 18 trofi guys. Okay, mantap guys. Okay, di sini agak berbahaya ya. Waduh, archer ni sebaik tak. Sniper ke archer ni guys. Oh hell nah. Aduh hai. Archer pun macam sniper. Apa punya kekuatan lah guys. Archer ke sniper tu. Oh hell nah. Terlalu kuat. Tidak. Okay, kita upgrade mortar guys. Oh tak boleh. Ini boleh. Oh tak boleh geng. Tak boleh. Ni. Ni boleh. Ni tak boleh dah. Upgrade. Ni ke level 3 geng. Okay, membutuhkan waktu yang lama guys. 5 minit geng. Oh hell nah. What a game. Ni kita upgrade 30 minit guys. Oh my god. Ini lagi paling macam mana nak cakap ni. Okay. Okay, kita just farming je sekarang. Okay, walaupun kita kalah tadi geng, tapi saya dah reti dah main game ini geng. Okay, mantap. Yang penting adalah bintang ya guys ya. Bintang itulah menentukan kita menang ke tak geng. Okay. Mengikut jarak dari ke arah sini, jarak dari arah kiri ini lebih cepat ya guys ya. Aduh hai, lagnya. Masih attack, serang dia. Serang lagi. Mantap. Oh man, serang dia. Aduh hai, sikit defense tak ada negara ni ha. Punya negara kan. 13 trofi geng. 13 trofi. Ai, macam tu kita dapat geng. Hell nah. Macam mana ni guys? Okay, ini memang agak lama ya guys ya. Okay, tak apalah, kita train je lagi.
Untuk mendapatkan trofi terbanyak di bumi, cepatkan bayar. Aku punya leaderboard ini game. Tapi macam mana saya tengok tier 1 geng. Defend lock. Oh ni. Ni guys, nampak guys. Shop. Tengok apa yang ada guys. Noob King Mortar, Air Defense Special. Mesti special guys. Butuhkan 9999 robot. Wow, sangat ngotak. Which is Gold Bank, Gold Base dengan Zack Base dengan Rip Jordan Base. Oh hell nah. Sudah se-base offline. Betul lah. Kita serang tempat orang lain, bukan tempat dalam server ni geng. Tempat orang random guys. Wih, boleh attack lah. Macam mana kita nak attack? This your base. Waduh, negara apa ini? What is this? Kalau kita attack ni macam mana geng? Attacks. Oh, kita boleh attack macam tu geng. Attack dia, serang dia. Sakitnya. Okay, mantap guys. Rupanya boleh serang macam ni geng. Lagi easy. Okay, mantap guys. Negara saya lah paling padu sekali. Pertahanan sangat Sigma. Kita cuba serang negara lain lagi. Banyak duit dia geng. Wow, saya menjadi kaya dalam satu saat. Return to your base. Banyak guys dapat duit guys. Okay, memandangkan pekerja saya lagi bekerja geng. Kita akan cari base orang lain guys. Boleh serang orang sama tak? Waduh, cooldown guys. Wow, is this base. Uish, serangnya base dia ni. Tidak serang base ni ya. Pertahanannya terlalu OP geng. Mungkin ini ya. Kita serang dari belakang, dari sini habis lah. Kita sapu semua geng. Mantap. Cepatkan serang. Army first. Nah, terkejut saya geng. Okay. Terus mencari base guys. Is this? Macam pangkat dia. Okay, kita harus train dulu guys. Aduh, nak meletup dah pula. Okay, ni base siapa pula ni? Wow, sangat kaya. Ni kalau kita sapu dari belakang ni habis lah. Tapi saya tak nak lawan yang senang guys. Kita lawan yang susah sikit, menggunakan Iki. Kita lawan yang ini ya. Agak nampak macam kaya je negara dia ni. Kita sapu dari belakang guys. Strategi pertama, sapu dari belakang. Mantap. Oh my god. Kita serang dari tepi. Sing. Ini sniper di bahaya geng. Itu bukan biasa guys, sniper guys. Jangan serang dia ni. Ada sniper pula. Oh hell nah. Your base guys, kat sana jauhnya. Oh my god. Masa sudah mau habiskan. Hell nah. Okay, uang guys. Okay, mantap guys. Waduh, upgrade. Okay. Game ni macam COC sebiji geng. Saya rating game ni dalam 3/5 guys. Game ni sangat tidak keren, bosan. Okay, sampai sini saja video kita hari ni. Jangan lupa like, comment dan subscribe guys. See you next time. Bye bye.